dan memberikan harta yang memang disayanginya kepada kaum keluarga, anak-anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Ni hak buat kebaikan yang melarat kebaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, buat sesuatu yang meningkatkan diri dia, peribadi dia, ruhaninya, dengan buat secara individu, secara sendiri, iaitu aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa. Ni sifat-sifat ni menaikkan darjat peribadi ataupun jiwa seseorang. Itu yang disebutkan 3 perkara. Hak Imam Bukhari nak jaga dia. Allah SWT sebut tak ada, sebut beriman saja. Kalau dia sebut beriman saja pun, tentu sekali iman dengan makna, bukan dengan makna percaya dalam hati gitu saja, tidak. Apa lagi lah sebut iman, sama-sama sebut iman, sebut selalu amalan-amalan yang lain. Tak boleh dipisahkan. Ada kesannya. Kalau buat baik, ada kesannya kepada iman. Kalau buat jahat pun ada kesannya juga kepada iman. Dan kesan itu dalam hadis disebutkan, kalau buat dosa, 1 titik dalam hati, buat lagi 1 titik. Kalau dia bertaubat, dia hapuskan. Kalau tidak, lama-lama jadi hitam hati dia. Jadi hitam hatinya. Itu kesan tu. Ada kesan lah. Ada kesan. Kalau dia bertaubat, ada kesan juga, iaitu jadi bersih, jadi cuci hatinya. Seterusnya, hadis yang ke-8 itu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, iman mempunyai lebih dari 60 cabang, dan malu itu satu cabang besar dari iman. Iman ada lebih 60 cabang. Di sini jelas sebut, ni baru tepat Imam Bukhari dakwa. Baru siapa? Dia tidak amari hak ni dulu. Dia amari hak Islam tu dulu. Sebab hak tu dia nak tekan hak tu lah. Hak tu penting. Jangan pandang remeh. Perlu letak depan. Terutama hak dia hadapi di zaman tu, orang anggap amalan ni tidak penting. Amalan tu kena penting, letak dulu. Hak ni dia mahu terima ni. Tetapi hak dia mahu terima tu tak sesuai dengan hak ni. Iman itu bukan hak dalam hati tu saja, bahkan ada lebih daripada 60 cabang. Cabang besar ni, syu'bah. Dan malu tu boleh tengok luar, dia kesan dia tu luar, bukan dalam hati saja. Dan malu itu berkait dengan amalan manusia. Dia kata itu satu cabang besar daripada iman. Bila iman ni banyak cabang, mana dia ada banyak juzuk lah. Tu dia nak ayat, ada banyak bahagian dia lah. Dan yang disebut termasuk dalam iman itu sabar, sebahagian daripada iman. Hak ni sebahagian daripada iman. Hak ni sebahagian daripada iman. Beri makan kepada orang-orang miskin, sebahagian daripada iman. Hak ni gapo? Tidak amalan ke ni? Perbuatan ke ni? Di mana ada kebenaran hak kamu kata iman itu percaya dalam hati saja? Jelaslah kamu ni dia nak adat kepada puak-puak Murji'ah. Tidak betul ikut cara Islam. Dakwa saja Islam. Baru betul kalau kita ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarlah. Sahabat-sahabat dia hidup lagu mana dia buat. Adakah dia beriman dengan cara gitu supaya kamu? Tidak. Kesimpulannya, iman itu tak boleh dipisahkan dengan amalan. Itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita pun kena bawa tu. Hak lain kalau dia dakwa Islam, hak tidak Islam itu benarlah, memanglah. Kalau dia dakwa Islam hak lain, kita tengok tak serupa dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, hak sahabat-sahabat dia buat, maka kita tak boleh terima. Gitu lah, rekah je. Itulah yang kita dapat daripada wahyu. Kesimpulan daripada keseluruhan daripada wahyu. Gapo dia? Kita terima Allah melalui Rasul-Rasul bagi contoh yang hidup dalam mengamalkan apa yang diajarkannya. Sahabat-sahabat bukan seorang dua, beribu-ribu sahabat ikut hak tu betul. Hak mana-mana sesat tu dia adalah masalah ni dengan hadis ataupun dengan sahabat-sahabat. Mesti ada Khawarij benci kepada sahabat tu.
Sepatutnya buat tok guru lah kepada sahabat ni, sebab sahabat ni yang terima daripada Nabi SAW. Tidak. Sebab tu dia jadi sesat. Telajak kau ni lah tak seimbang. Syiah dakwah Islam juga sesat juga, dia ada masalah juga dengan sahabat. Murji'ah ada masalah juga dengan sahabat. Sebab apa? Dia tidak buat guru ni ni. Kalau ikut sahabat buat lagu mana? Dia beriman gitu saja, patut senyap. Tak payah mati syahid lah kalau lagu tu, tak payah pergi perang lah, tak payah habis harta benda lah sahabat. Dah kalau dah beriman masuk syurga super, tak masuk neraka langsung, tak ada takut ni sahabat ni menangis sampai basah janggut tu, lagu mana? Siapa tak jendera tidur Nabi SAW kerana takut tak mati, kau tak ada bagi harta, lagu mana? Pentinglah tu amalan tu, penting. Tu dia. Banyak cabaran, dan cabaran-cabaran ni dia akan sebut cabaran-cabaran iman ni dalam hadis-hadis akan datang. Dia akan sebut hak ni cabaran iman, ini sebahagian daripada iman, hak ni tuntutan iman, yang mana semuanya menunjukkan iman saja sekadar percaya tak boleh. Bukan cara Islam yang sebenarnya. Cara Islam yang sebenarnya yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dibawa oleh orang-orang siapa kepada kita ni, majoriti umat Islam mana-mana pun terima, supaya kita terima ni iman, amal soleh, akidah, syariah, terima, semua terima. Tak ada siapa kata lagu lain. Kalau ada, hak sesat lah tu, hak sesat kalau dakwah Islam. Kalau tidak pun dia tidak Islam. Kalau hak tak ada iman, ataupun dia beriman tak betul, tak kena iman, cara iman dia sesat. Itulah ringkasannya. Rasanya cukup sekali dulu hari ini. Wallahu a'lam. Ada satu ayat yang tak silap yang tarik iman fi qulubikum. Lagu mana tu? Islam dulu ke iman dulu? Ini dia nak cerita dari segi hakikat. Kita banyak tak ada nak bahas hari ni. Apa nama? Banyak tak ada. Jadi dari segi rekasnya, dari segi hakikatnya memanglah iman tu hak dalam hati, Islam itu hak luar. Hak luar. Tetapi oleh kerana dia rapat sangat, tak boleh dipisahkan, sehingga boleh diitlakkan dalam agama ni. Iman kepada Islam, Islam kepada iman. Tetapi kalau nak kira hakikatnya, hak dalam hati. Sebab itulah Imam Abu Hanifah kata iman hak sebenarnya hak dalam hati. Berdasarkan ayat-ayat itulah, hak dalam hati tu, hak iman sebenarnya. Kalau tak ada orang lain pun beriman, itulah di antara dalil dia je. Sehingga kalau orang dakwah luar ni pun dia Islam, tak lagi. Kalau tak ada iman, tidak berarti semua tu. Dia kena ada iman baru jadi Islam. Iman dulu. Iman dulu, lepas tu Islam. Wallahu a'lam.